Assalamualaikum. Masya Allah, ahli syurga. Allah temukan kita di sini lagi hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Apa khabar saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dikasihi oleh Allah SWT, apatah lagi yang dirindui oleh baginda Rasulullah SAW. Kembali bertemu saya dengan DJ Irwan Shah hanya di channel TV Khalifah Bangkit. Untuk kali ini saya nak bicara tentang suatu perkara yang amat penting. Baru-baru ni saya ada menjalankan rawatan bekam di kawasan Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Ada beberapa orang sahabat di sana telah bertanya, tak rasa penat ke Abang DJ ikut jemaah tabligh ni? Dengan ini saya ingin membuat satu pencerahan. Saudara-saudara yang mulia, saya tak pernah rasa saya ikut jemaah tabligh. Sepanjang dari tahun 2006 hingga sekarang, saya tak pernah dimaklumkan bahawa saya ikut tabligh. Sebab apa? Ulama-ulama kita di Masjid Sri Petaling pun tak pernah isytiharkan bahawa Masjid Sri Petaling itu masjid markas puak-puak tabligh. Ataupun mereka mengalukan kehadiran saya dengan kata-kata selamat datang ke dunia tabligh. Bukan tuan-tuan. Sebenarnya beginilah. Ya, kerana apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, agama pada permulaannya kelihatan asing dan akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang nampak asing, yang kelihatan asing di zaman manusia telah meninggalkan sunnah, yakni golongan-golongan manusia yang menghidupkan sunnah-sunnahku dikala manusia lain sedang meninggalkan sunnahku. Saudara-saudara yang mulia, kenapa datangnya jazbah dan semangat dan keinginan mahu istiqomah dalam usaha dakwah tabligh ini? Saya tak pernah rasa saya orang tabligh, dan saya pun tak pernah rasa saya berada dalam puak tabligh. Saya hanyalah seorang hamba Allah SWT yang dilahirkan ke dunia, yang diberi syarat oleh Allah SWT, jika saya benar cinta kepada Allah, saya wajib untuk ikut kehidupan kekasih Allah, yakni kehidupan baginda Rasulullah SAW. Apakah kehidupan utama baginda Rasulullah SAW ketika pertama kali dilantik untuk menjadi Rasul? Apabila Allah SWT menurunkan surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni tugas berdakwah, tugas mentabligkan manusia kepada Allah SWT. Kerana tabligh itu adalah sifat Allah SWT. Dan tuan-tuan pun tahu, dan saya yakin tuan-tuan yang sedang menonton video ini pasti lebih banyak ilmu daripada saya, yakni 4 sifat para rasul: sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Tabligh adalah satu sifat, yakni menyeru. Dan menyeru ini bukan dalam arti kata menyeru semata-mata. Menyeru kena disertakan dengan satu sifat penuh keinginan, penuh dengan sangka baik, penuh dengan rasa merayu, memujuk hati-hati manusia yang jauh dari Allah untuk kembali kepada Allah. Bukan sekadar orang bukan Islam, bahkan umat Islam sendiri pun, termasuklah saya. Di akhir zaman ini kita telah banyak meninggalkan sunnah. Maka Allah SWT telah mewujudkan satu golongan manusia, mereka juga merupakan saudara Islam kita, yang Allah telah masukkan sifat-sifat tabligh tersebut. Contohnya, ketika kita masih kecil, apabila kita balik dari main bola, balik dari sekolah, kita gelojoh nak makan. Apakah peringatan yang telah diingatkan oleh ibu kita ketika kita nak menyuap makanan? Iwan, jangan lupa baca bismillah ketika makan tu. Jangan gelojoh sangat. Makan tak baca bismillah, makan dengan syaitan. Itulah sifat tabligh yang ada pada ibu kita. Balik main bola tu, jangan lupa balik awal. 6.40 dah balik. Boleh ikut abah solat jemaah maghrib di masjid. Itulah sifat tabligh yang ada pada bapa kita. Tapi kita tak terfikir pun nak tanya, oh, abah dah ikut tabligh Tak, tuan-tuan. Sebab itu adalah sifat. Sifat-sifat manusia Allah anugerahkan kepada manusia-manusia terpilih untuk fikir risau diri dia dan fikir risau manusia lain. Dan kenapa pada saya tidak timbulnya rasa ingin menyerah atau ingin rasa lelah? Kerana dalam mafhum hadis Nabi SAW yang pertama, apabila baginda Rasulullah SAW sabdakan hadis ini di hadapan para sahabat dengan mengatakan, beruntunglah orang yang beriman dengan aku dan melihat aku. Tetapi beruntunglah, 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 beruntunglah. Rasulullah SAW ulangi perkataan beruntung ini sebanyak 7 kali. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dengan aku tetapi tidak melihat aku. Siapakah mereka? Saya dengan tuan-tuan. Tidak ada siapa di kalangan kita yang pernah melihat Rasulullah SAW kecuali mereka yang Allah SWT kurniakan istimewa dapat mimpi Rasulullah SAW. Dan satu lagi mafhum hadis Nabi SAW,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dengan saudara-saudara aku. Siapakah saudara-saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kami? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam maklumkan bahawa kamu adalah sahabat-sahabat aku. Bayangkan tuan-tuan, para sahabat telah membuat pengorbanan yang besar. Bukan sekadar pengorbanan harta, masa, keluarga, bahkan para sahabat telah korbankan nyawa mereka untuk agama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu baginda sallallahu alaihi wasallam maklumkan bahawa sahabat hanya sekadar sahabat. Tetapi siapakah saudara-saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu mereka yang beriman denganku tetapi tidak melihat aku. Siapakah dia? Kita. Dengan pernyataan ini tuan-tuan, jadi ini adalah satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, termasuklah kita sebagai umatnya di akhir zaman yang diberi amanah untuk mencari sekalian manusia di seluruh dunia, untuk sediakan mereka menjadi saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk jadi orang tabligh, tetapi untuk membawa sifat tabligh, sifat ingin meniru manusia supaya mereka menjadi saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mahukah saudara untuk sediakan isteri, anak-anak, jiran-jiran, adik-beradik dan seluruh manusia, terutama sahabat-sahabat baik kita, teman-teman masa sekolah kita yang pernah nakal sama-sama, untuk kita sediakan mereka menjadi saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jadi saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ajak mereka amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti menyimpan janggut, berpakaian seperti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan kerja seperti mana kerjanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengajak manusia, mendakwahkan manusia, mentabligkan manusia kembali kepada Allah. Amalkan sunnah sebanyak mungkin. Dan kita patut beruntung tuan-tuan, kita umat akhir zaman yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan sunnah-sunnahnya tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darjat umat akhir zaman yang amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, level mereka sama dengan para sahabat seramai 50 orang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, betulkanlah kesalahfahaman kita. Kita bukan nak jadi orang tabligh, kita bukan puak tabligh, tapi kita adalah umat Nabi SAW yang diamanahkan untuk menyampaikan perkara-perkara penting ini. Balighu anni walau ayah. Balighu adalah satu beban perintah daripada seorang insan yang dikatakan Sayyidul Maksumin, ketua bagi segala orang-orang maksum. Anni adalah satu kemuliaan, perintah daripada seorang insan yang mulia, ketua segala orang maksum, yang memberi perintah kepada kita umat yang pendosa, yang tidak pernah melihat sekalipun wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perintah ini diamanahkan kepada kita. Namun begitu, dalam kepayahan ini kita diberi keringanan, walau ayah, walaupun satu ayat. Masya Allah tuan-tuan, ini satu kemuliaan, tetapi ada keringanan walaupun kita rasa seperti satu beban. Jadi marilah saudara-saudaraku yang mulia, kita ubah percakapan lidah kita hari ini. Hentikanlah percakapan caci mencaci sesama manusia, hentikanlah percakapan mengutuk sesama manusia, tapi kita gunakanlah lidah yang dipinjamkan oleh Allah SWT ini untuk menjadi lidah-lidah orang beriman, mencontohi lidah Rasulullah SAW yang sentiasa mengajak manusia beriman kepada Allah, ajak manusia bertaubat kepada Allah, ajak manusia amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah saudara-saudara yang mulia, marilah kita perbetulkan kesalahfahaman kita supaya kita tidak mati dalam keadaan menyesal kerana mengikut jalan yang salah. Semoga selepas ini kita tidak salah faham lagi dan kita sepatutnya ada rasa cinta pada Rasulullah, bukan sekadar selawat, bukan sekadar amalkan sunnah secara syok-syok sendiri, kita amal seorang-seorang, kita tinggalkan umat di luar sana dalam kesalahfahaman mereka bahawa kehidupan dunia ini seolah macam hidup 1000 tahun. Padahal Rasulullah SAW berpesan, hiduplah kamu di dunia ini seperti seorang musafir. InsyaAllah, semoga apa yang kita dengar ini, kita sama-sama diberi taufik hidayah oleh Allah SWT, dapat kita memahaminya, dan kita dapat taufik hidayah untuk amalkan, dan kita dapat taufik hidayah untuk sampaikan. Semoga Allah SWT beri kita taufik hidayah untuk bertobat sebelum mati, dan di akhir kalam Allah SWT dapat beri kita taufik hidayah untuk ucap kalimah La ilaha illallah di akhir kalam sebagai kejayaan yang paling besar di sisi Allah. InsyaAllah, hingga bertemu lagi daripada saya DJ Irwan Shah di channel TV Khalifah Bangkit. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apalah sangat.